Okay, so ingat satu lagi saya nak bagi tahu kita ada 60 markah untuk struktur. Tahu ke tak tahu? 60 ke 50? Confused Okay, saya bagi tahu. 50 markah soalan struktur bahagian A, 50. Okay, settle. Tiba-tiba dapat 10 dari mana? Okay. Bahagian B, kita ada 2 markah. Bahagian B kan ada A dan B kan? A 2 markah, B 8 markah. So dekat situ kita ambil soalan 2 markah tu. So 50 campur 2, 52. Okay. Bahagian C pula ada 2 soalan A. 8A, 9A. 4 markah, 4 markah. Total 8 markah. 52 campur 8, 60 markah. Maksudnya kita ada 60 markah untuk soalan struktur. Banyak tu. Soalan pendek-pendek tu. Kalau kita dah skor dekat situ pun sudah ada B dekat situ dah. Imagine tu. Okay. So kalau kita dah buat soalan kecil-kecil tu, soalan pendek-pendek tu, soalan struktur tu dengan baik, 60 markah untuk kita dalam struktur sahaja. Let's say, bukan minta macam tu lah. Let's say, pelajar tak buat langsung essay, tapi dia sudah buat terbaik. Bahagian A pun dia masih boleh lulus. Itu kita punya fokus lah. So, up to you. Kamu dan diri kamu juga tahu macam mana penilaian prestasi kamu kan. So, kamu boleh buat. Kamu boleh set markah untuk diri kamu dan kamu go for it. Okay. So, ingat 60 markah untuk struktur dan 40 markah untuk essay. Okay. So, ini cerita pasal time management. Mesti kena practice supaya tak lari timing kita. Okay, watak. Saya rasa watak tak jadi masalah. Dulu ada masalah, cikgu wajib ke tak wajib ke macam tu. Tapi cadangan saya, biasakan penggunaan watak dalam jawapan kita. Okay, biasakan. Biasakan maksudnya, boleh guna ke? Tak boleh ke? Kalau tak tulis, okey ke? Jangan ada soalan banyak dekat kepala kita. Okay, cikgu cakap apa? Biasakan guna. Okay, tak apa, kita cari apa yang boleh buat. Biasa kita gunakan watak. Macam mana mau cari watak? Tak tahu cikgu. Simple lah. Kita tak pasti watak dia. Kita ambil ayat daripada soalan. Ikut dari soalan. Okay, contohlah. Tindakan yang patut, terangkan tindakan yang patut diamalkan oleh Hamad untuk mengatasi masalah disiplin di sekolah. Contoh. Kita pun tak tahu. Hamad ke, tindakan ke, mana satu watak? Tak tahu kan? Okay, ambillah ayat tu daripada soalan. Tindakan yang patut diamalkan oleh Hamad adalah, ambil ayat terus. Cuma itu ayat panjang sikit lah. Kalau pelajar yang tahu cara dia akan ambil tindakan pertama adalah habis. Tindakan Ahmad adalah boleh, tak ada masalah. Tapi pelajar yang rasa macam struggle untuk cari watak, ambillah ayat tu panjang sikit apa, tulis penuh. Okey, watak tu biasakan. Sama ada soalan struktur ataupun essay. Essay wajib. Essay wajib kena ada watak. Kalau kamu tulis ayat saja tanpa watak, sometimes tak ada maksud dah. Siapa yang perlu? Apa yang perlu? Kita ada banyak soalan dekat situ. Jadi, untuk selesaikan masalah watak ini, biasakan guna watak dalam jawapan kita. Okey? So, ini berkaitan dengan watak. Okey, untuk soalan pula, kalau dah dapat soalan kan, rujuk kehendak soalan dan markah yang diperuntukkan. Okey, baca soalan dengan teliti. Detail, baca dan cari maklumat kehendak soalan apa. Apakah perasaan? Okey, dia nak minta kita jawab perasaan. Mungkin dia bagi stimulus kan ataupun situasi. Dia nak kita beritahu perasaan kita selepas baca tu. So dia punya kehendak adalah perasaan. Lepas tu berikan alasan anda. Apa perasaan? Kenapa kamu rasa perasaan itu? Bagilah alasan macam tu. So itu kehendak soalan, kita cari clue daripada soalan. Yang kedua, tengok markah. Markah tu adalah satu lagi clue untuk kita. Kalau dia dah bagi 3 markah dekat situ, simple logic lah, kita tulis 3 jawapan. Itu yang dimasukkan. Itulah saya cakap clue dia dekat situ. Kalau dia minta 2 markah, dia nak kita jawab 2 jawapan. 4 markah, 4 jawapan. 6 jawapan. Macam itu. 8 markah, jangan pula tulis 8 markah, 8 jawapan. Tak boleh. 8 markah adalah essay. So, hati-hati. Ini untuk soalan struktur. So, tengok kehendak soalan dia, fahamkan. Lepas tu, tengok markah dia. Okey, kita tulislah berapa dia mau. Okey. Kesilapan menjawab jawapan umum. Ini bukan salah besar. Ini adalah kesilapan menjawab, iaitu bagi jawapan yang umum. Okey, boleh ke tulis macam ni? Boleh, tapi kamu kena tambah sikit lah.
Kalau tak tambah, ia akan dikategorikan sebagai jawapan umum. Okey? Saya akan mengambil tindakan. Beritahulah apa tindakan. Okey? Kalau kamu stop dekat situ, saya akan ambil tindakan. Saya tak tahu. Apa tindakan kamu nak ambil itu saya tak tahu. Contohnya, saya akan melaporkan kepada guru disiplin. Contohnya. So, tambah satu lagi. Saya akan melaporkan kepada guru disiplin. Dia direct tulis tindakan pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau dia pandai dah ayat tu, dia terus direct saja. Saya akan mengambil tindakan iaitu melaporkan kepada guru disiplin. Okey, itu satu ayat dah. Kalau tak pandai, bukan tak pandai lah, dia pandai buat ayat lah, ayat pendek-pendek kan. So dia cakap, saya akan mengambil tindakan, titik, contohnya, saya akan melaporkan kepada guru disiplin. Dia buat 2 ayat. Ada yang pandai buat 2 ayat, ada yang pandai buat 1 ayat. So, ikut pada kamu. So, kalau kamu bagi umum saja, memang itu mistake jugalah. Macam orang panggil careless mistake. Kenapa tak boleh buat? Kita nak fokus cemerlang, tak boleh buat macam itu. Nak fokus lulus pun tak boleh juga sebab sometimes hilang markah. Okay? So, especially efek pada pelajar-pelajar cemerlang. Okay, nak cari A+ semua tu, janganlah ada mistake-mistake macam tu. Okay? Saya akan menghadiri kempen. Kempen apa? Saya akan memberitahu kepada pihak berkenaan. Siapa? Ada yang tulis pihak berkuasa. Macam okey saja, boleh terima saja. Ada yang terima, ada yang tak terima. Untuk elakkan, boleh ke tak boleh, tak apa, kita safe side. Tulislah, saya akan memberitahu kepada pihak polis. Pihak polis detail dah, spesifik dah. So, tak payahlah kita macam confused, betul ke saya tulis? Tak payah keliru. Kita bagi dengan safe side punya jawapan. Okay? Memberikan bantuan kewangan ataupun makanan, bantuan saja jangan stop. Memberikan bantuan kewangan, bantuan makanan. Saya akan menyediakan tempat tinggal sementara untuk mangsa banjir. Boleh ke? Saya akan menyediakan tempat tinggal sementara untuk mangsa banjir. Tak boleh. Kamu siapa untuk sediakan? Saya akan meminta pihak NGO untuk membuat persediaan ataupun mengaturkan tempat tinggal sementara, itu boleh. Ataupun saya akan war-warkan dekat media sosial untuk mendapatkan tempat tinggal, itu boleh. Itu yang setakat yang kita mampu buat. Jangan pula kita siapa nak aturkan tempat tinggal. Kita pun tinggal dengan ibu bapa kita. Nampak tak? Okay? So ini beberapa kesilapan umum. Okay, soalan tanya pendapat ataupun pendirian, mesti jawab pendapat terlebih dahulu. Okay, apakah perasaan anda? Wajarkah tindakan tersebut? Setujukah anda dengan ujah di atas? Kalau kamu jumpa macam itu, jangan sesekali skip soalan pertama itu. Okay, sometimes pelajar skip tahu. Kenapa? Dia excited. Excited apa tahu? Oh, soalan ni senang. Senanglah. Senang punya pasal, dia sudah hilang markah dekat situ. Saya most of time saya jumpa jawapan macam ni. Uraian dia betul, alasan dia betul, ujah dia betul. Tapi soalan yang pertama tu dia tak jawab. Bersetujukah? Saya bersetuju. Dia tak jawab. Dia terus tulis alasan kenapa setuju, dia tulis. Jawapan dia betul dah, tapi dia tak tulis lepas itu. So yang itu akan membuatkan kamu hilang markah. Sebab kamu tak menjawab. Kalau kamu tak jawab perasaan tu apa, tiba-tiba kenapa perasaan tu, saya tak faham you punya jawapan. Betul tak? Okay. So tulis satu lagi, biasakan tulis bersetuju. Kalau soalan tanyalah setujukah anda kan? Tulis saya bersetuju. Jangan biasakan tulis ya. Sebab ini macam aras cemerlang kan. Janganlah macam bagi jawapan pendek-pendek. Bagi nampak macam jawapan pun calon cemerlang. Macam tu. So kalau bersetuju, saya bersetuju. Saya tidak bersetuju. Wajarkah? Tidak wajar. Wajar. Macam itulah tulis penuh. Biasakan dengan tulisan-tulisan penuh. Okay. Okay, jawapan mengikut ruangan jawapan yang disediakan. Okay, yang ini kamu kena praktis lah. Sebab ramai biasanya tulis macam itu. Macam mana tahu? Okay, yang atas tu okay, ruangan jawapan Roman tu dia boleh buat point form. Dia punya idea point form. Okay, 1, 2, 3. Macam tu. Tapi yang bawah tu, mereka buat point form juga. Oh, tak boleh. Jangan. Kenapa saya cakap tak boleh? Tak apa. Kertas soalan, okay, dah disediakan macam itu. Orang nak minta jawapan, ruangan jawapan terbuka, kamu bagilah dekat situ. Sambung ke,
di bawah ke, macam tu. Sambung saja. Okey, lepas tu dekat point form tu maksudnya dia nak jawapan dalam bentuk point. Dia sudah tetapkan, kita pun ikutlah ketetapan itu. Jangan pula kita buat ketetapan baru. Okey, soalan tanya satu, kita buat satu pula. Tak payah. Jangan biasa buat macam tu. Kita buat apa yang ditetapkan. Kalau dia minta dalam point form, kita bagi point form punya answer. Kalau dia minta macam kita tulis sambungan, tak apa, tulis sambung. Okey, so biasakan. Gunakan jawapan yang logik dan munasabah. Nanti dah jumpa jawapan soalan pertengahan tahun nanti kan. Okey. Kalau benda yang kita baca tiba-tiba macam ayat yang lain kan dia nak keluarkan. Okey, tak apa. Kita fikirkan apa jawapan yang logik yang boleh diterima. Logik dan munasabah yang boleh diterima. So kita jangan macam tak bagi jawapan terus. Kita fikirkan apa yang rasa-rasanya dekat dengan jawab soalan itu. Boleh buat macam tu. Jangan terus tinggalkan jawapan dia kosong. Sebab kamu pun tak confident. Ini betul ke? Ini tak betul ke? Kamu tak confident. Jangan buat macam tu. Tak apa. Kamu rasa macam, okeylah kita cuba kan. Cuba tulis jawapan dekat situ. Okey? Dan saya tulis dekat sini, jangan 100%. 100% cuba nak ingat daripada textbook. Okey, ini saya nak share lah satu perkongsian berkaitan dengan pelajar. Pelajar ni suka hafal. Okey, last ada sekali itu, ini bukan peperiksaan awam lah, peringkat sekolah sahaja. Masa exam, dia masuk, tengok kertas soalan, dia sudah jam. Pelajar ni suka hafal. Okey, tengok soalan pertama, dia sudah jam. Maksudnya, dia tak faham. Bukan tak faham, dia tak tahu jawapan untuk soalan pertama itu. Jadi, dia macam blackout. Macam tak boleh nak jawab. Dia macam nangis. Dia nangis dalam 20-30 minit, lepas tu dia baring sekejap, macam tidur sekejap, tenangkan diri, lepas 30 minit saya rasa baru dia mula jawab. Itu pun dia jawab apa yang dia tahu sahaja. Kenapa saya cerita? Sometimes kita hafal, kita tengok soalan susah kan, terus jam, blackout. Ada pernah berlaku, sebab tu saya kongsi. Biasanya kalau cikgu mengajar, kamu cuba fahamkan situasi, fahamkan nota, topik, unit, fahamkan. Tulis dengan cara mudah dalam bentuk yang kamu faham. Sebab benda yang kita faham, kita boleh tulis apa-apa yang kita faham. Faham tak? Contohlah TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Cara dia, kamu faham dengan cara kamu. Okey. Mesti kena ada kesahihan maklumat. Okey, cara etika yang bagus kan? Penggunaan TMK mesti kena maklumat yang sahih. Tidak boleh kongsi maklumat yang palsu. Okey, you fahamkan. Okey. Berita yang tidak pasti tak boleh kongsi. You fahamkan dengan daya pemahaman kamu. Lepas tu kami ingat. Kalau hafal, kita textbook, nota hafal saja, sometimes kita boleh blackout. Kita boleh macam jam. So itu akan mengganggu kamu. So pelajar tu menghadapi masalah lah last time saya jumpa. So untuk elakkan itulah saya minta kamu gunakan jawapan yang logik dan munasabah. Okey? Okey, kita masuk bahagian A dulu. Tak banyak. Okey, saya letak satu soalan. Situasi ini daripada saya punya kawan soalan ini daripada kawan saya, daripada Pucung. Okey. Situasi di bawah adalah mengenai kes kecurian barangan di sebuah kedai oleh seorang pekerja. Okey. Shopee merupakan seorang ibu tunggal yang bekerja di sebuah kedai kasut. Dia mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Pada masa yang sama, dia menjaga kedua ibu bapanya yang telah uzur dan menghadapi masalah kewangan. Faham ya? You kena faham. Jangan sampai habis baca tu satu pun tak ada faham. Itu masalah pelajar juga. Okey? Faham. Sambil baca, fahamkan. Okey, baca ayat pertama. Okey, Sophie merupakan ibu tunggal. Yes, ibu tunggal. Single mother, dia kerja dekat kedai kasut. Okey, itu ayat pertama. Dia ada 2 orang anak yang bersekolah. Okey. Dia juga menjaga ibu bapa dia yang sudah tua. Dan Shopee menghadapi masalah kewangan. Ini maklumat yang kita kumpul daripada 4 ayat pertama. Okey. Dia sangat sedih kerana terpaksa melihat anaknya memakai kasut yang koyak. Okey, dia nampak anak dia pakai kasut yang koyak dan dia belum mampu untuk membeli kasut baru. Dia kan ada menghadapi masalah kewangan, so dia memang tak mampu nak beli kasut baru. Pada satu hari, dia bertekad untuk mengambil sepasang kasut di kedai tempat bekerjanya. Dia kerja dekat kedai kasut.
Dia tengok anak dia pun pakai kasut yang koyak dan dia tak mampu beli lagi dan dia ada terfikir untuk ambil kasut daripada kedai dia untuk bagi dekat anak dia. Okey, dan berasrat untuk membayarnya apabila mendapat gaji nanti. Okey, dan dia bukan nak curi. Okey, dia ambil dulu, lepas tu nanti gaji masuk, kita bayar balik. Macam tu dia punya mindset. Anda yang bekerja di kedai kasut tersebut telah melihat perbuatan Shopee. Okey, you tahu kan situasi dia kan, sudah jelas kan? Baru pergi pada soalan. Jangan semua baca, satu pun tak faham, lepas tu soalan pergi, dekat situ pun tak faham. Nah, jawab macam mana? You kena faham stimulus, situasi yang dibagi. Okey, kalau dah faham situasi, baru ke soalan. Berdasarkan situasi di atas, huraikan tindakan yang boleh boleh anda ambil berdasarkan prinsip berikut. Okey, dia dah bagi dua prinsip, dia minta kita ambil tindakan berdasarkan dua-dua prinsip. Okey, jawapan dia. Prinsip keadilan, saya akan melaporkan kepada majikan. Kalau kamu tahu prinsip keadilan tu, kamu boleh jawab, iaitu prinsip keadilan ni memang adil dan saksama. Okey, so memang kena buat apa yang patut sahaja. Okey, mengikut peraturan. Jadi jawapan dia, saya akan melaporkan kepada majikan. Okey, huraian dia, ini kerana tindakan Shopee menyalahi undang-undang. Simple. Soalan struktur ni biasanya kamu jangan tulis ayat yang panjang-panjang, canggih, macam bahasa Melayu lah. Okey, kita kan ada bahasa Melayu, dia ada cara tata bahasa dia, subjek dia semua ada kan. Okey, untuk moral ni, jawab apa yang ditanya sahaja. Cuba biasakan macam itu. Okey. Lepas tu prinsip keprihatinan pula, saya tidak membuat laporan kepada majikan dan nasihati Shopee untuk pulangkan kasut berkenaan. Nampak tak beza dia? Keadilan pula, dia lapor. Yang prihatin pula, saya tidak buat laporan. Senang dekat situ. Kalau kamu dah tulis atas lapor, dekat bawah tulislah, tidak perlu lapor. Okey, nasihat Shopee untuk pulangkan kasut berkenaan. Kenapa? Ini kerana Shopee boleh bincang dengan majikan untuk beli kasut dengan harga staff dan bayar secara ansuran kecil-kecilan. Boleh bincang dengan majikan dia. Macam tu. So, 2 markah. Okey? Okey, kamu boleh tulis macam ni tau. Saya akan melaporkan kepada majikan, titik. Sambung pun boleh, nak tulis bawah pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Apakah kesan sekiranya Shopee ditangkap dan dipenjarakan? Okey, sekarang kita tanya kesan. Nampak tak? Sometimes kita belajar dekat textbook implikasi. Tapi masa nak buat soalan, tiba-tiba dia keluarkan kesan, tiba-tiba dia keluarkan akibat. Itulah tujuan saya paparkan tadi. Perkataan sama maksud sinonim. Yang selalu kita jumpa dekat buku teks tu, mesti kena tahu sinonim dia. Okey, kalau tak tahu sinonim, kesan tu apa? Punca ke? Sebab ke? Kita keliru. So, ambil tahu ini ini penting. Kena faham maksud semua. Semua kata-kata yang penting, perkataan yang penting. Okey, apakah kesan sekiranya Shopee ditangkap dan dipenjarakan? Okey, 3 markah. Image diri Shopee akan terjejas. Itu kesan. Apa jadi lagi? Shopee boleh dipecatkan. Apa lagi? Ahli keluarganya akan hilang tempat bergantung, iaitu hilang sumber pendapatan utama keluarga. 3 markah, 3 ayat. Macam mana jawab? Kamu boleh jawab 1 kesan, 2 huraian. 2 kesan, 1 huraian pun boleh, tak ada masalah. Cikgu, saya nak bagi ekstra 1 lagi kesan. Saya nak buat macam ni. 2 kesan, 2 huraian boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Janji dia punya peruntukan dia adalah mesti kena ada kesan dan juga huraian dia. Okey? Okey, C. Jelaskan kepentingan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Okey, jelaskan kepentingan dia. Kalau kamu tengok dekat buku teks memang ada dekat sini, direct, ini soalan direct saja. Okey, dan satu lagi saya nak bagi tahu. Ini yang saya dapat maklumat ni daripada sumber yang paling dekat lah. Okey, jelaskan. Kalau kamu jumpa kata kunci jelaskan okey, fakta sahaja. Fakta sahaja. Ini yang paling terkini lah, okey. Fakta saja. Dulu kita bagi jelaskan tu fakta dan huraian. Okey, sekarang kita dah biasa dah. Kena biasakan. Jelaskan adalah fakta sahaja.
Okey, kalau saya tulis fakta dan huraian macam mana cikgu? Boleh terima tak? Diberi markah fakta, huraian itu kalau boleh berdiri macam fakta kan? Boleh terima. Okey, contoh saya baca huraian itu, saya nampak huraian itu boleh dijadikan sebagai fakta. Okey, bolehlah stand alone sebagai fakta, saya akan beri markah. Faham? So, untuk jelas kita buat fakta saja untuk jelaskan. Faham Ini yang terkini lah yang saya dapat daripada sumber yang terdekat. Okey, so keputusan tersebut tidak menjejaskan kepentingan orang lain. Kepentingan pertama, ini bermakna keputusan tersebut dapat membela kebaikan kedua. Yang ketiga, semua lapisan masyarakat akan mendapat keprihatinan. Kepentingan ketiga. So, tiga-tiga adalah fakta. Okey, selesai bahagian A. Sebelum saya sambung bahagian B, ada apa-apa nak tanya ke? Ataupun ada apa-apa soalan ke? Ataupun saya habiskan dulu, last teruskan dengan soalan saya teruskan macam tu. Cikgu Antaran, maaf ganggu. Ya, sir. Ada soalan daripada murid saya, dia bertanya, kenapa jelaskan tadi tak perlu huraian? Okey, yang ini kami terima daripada lembaga lah. Dia orang kata dia kena, memang itu yang setiap tahun kan kita ada macam perubahan marking kan. So salah satu perubahan adalah ini. Ini kami terima daripada situ dan kami macam bagi tahu sekarang lah. Takut nanti last minute dapat, pelajar sudah biasa dengan jelaskan uraian dengan fakta kan. Nanti hilang markah. Sebab tu kami dapat info awal, kami teruskan. Kami tanya kenapa, tapi kami pun tak dapat jawapan yang tepat lah. So kita ikut saja. Ini yang pemarkahan terkini. Maksudnya kaedah lama masih diterima ke? Fakta dan huraian ataupun macam mana? Okey, itu yang saya cakap tadi. Okey, ada pelajar masih lagi yang tak dapat info ni, dia tulis fakta dan huraian, betul tak? Jadi, huraian itu kami akan tengok. Huraian itu boleh tak jadikan sebagai fakta? Masih boleh sebagai fakta tu, huraian tu ada markah. Kalau huraian itu penjelasan kepada fakta atas tu, dia tak dapat markah dekat huraian di situ lah. Faham tak beza dia? Okey ke cikgu? Ada lagi? So saya teruskan Okey ke cikgu? Baik, terima kasih. Okey, sama cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan esei bahagian B dan C. Okey. Ini beberapa reminder untuk kita sama-sama. Okey. Kalau boleh dalam esei tu jangan bagi perkataan atau. Okey. Saya akan melaporkan kepada guru disiplin atau melaporkan kepada ibu bapa. So macam kita bagi pilihan untuk dipilih. Kita bagi pilihan lah orang kata. Jadi kalau boleh elakkan perkataan atau dalam jawapan kita. Yang kedua, ramai yang buat pendahuluan dan juga penutup untuk esei. Sebenarnya tak perlu. Okey, kalau saya biasa buat 2 perengan sahaja. Satu perengan fakta huraian contoh, ada yang buat inference, ada yang tak buat inference, kesimpulan kecil lah. Okey. So lepas tu perengan kedua. So bagi saya dekat situ tak perlu buat pendahuluan khas untuk esei dan juga penutup khas untuk esei. Ya, tak ada markah. Satu lagi, waste of time. Okey. Yang ketiga, kena pasti kata kunci soalan. Okey, mestilah kita kena faham apa kehendak soalan. Okey, kita kena faham. Okey. Yang seterusnya, kalau soalan tanya nilai, cakap nilai. Tak tanya nilai, tak payah nilai. Ini saya dah bagi tahu tadi kan. Untuk esei pun sama juga. Okey. Biasakan ejaan nilai itu tepat. Biasakan. Kalau kamu tulis spelling salah pun, ubah.
Kita biasakan ejaan nilai-nilai semua tu kasih ke tepat. Biasakan tepat. Lepas tu elakkan peribahasa, simpulan bahasa semua tu. Okay. Kita nak jawapan-jawapan moral ni lebih kepada straight to the point macam tu. Biasanya kalau pelajar nak gunakan simpulan bahasa semua tu kan, dia macam ayat dia akan jadi macam lain sikit. Dia macam lebih gempak sikit. Dia macam ayat dia macam standard line lah, VM punya cara. So kita tanam macam tu. So straight to the point. Apa kamu nak sampaikan macam tu saja. Macam tu. Lepas tu uraian sudah. Okay, tulis dalam bentuk perangan. Okay, ini penting. Saya galakkanlah. Sebab sometimes kita jumpa satu perangan saja semua ditulis. Okay. Tadi ada pendahuluan penutup. Sekarang semua dalam satu perangan. Dalam 2 muka surat. Kalau boleh, bezakan perangan satu dan juga perangan kedua. Kenapa? Memudahkan. Kalau perangan satu kita ada fakta, okey kita boleh baca, dah tahu dah kan fakta, uraian, kalau ada uraian lanjutan, contoh macam tu kita dah tahu kan. Lepas tu cara yang sama juga perangan kedua. Jangan semua kasih campur dalam satu essay yang lengkap macam BM pula. Okey. So ingat dah, kalau boleh biasakan buat dalam 2 perangan. Lepas tu last yang paling wajib kena tegur, tulisan. Pastikan kemas satu. Yang kedua, tulisan mesti kena besar sikit. Besar. Cikgu-cikgu tahu kan tulisan pelajar macam mana tu. Kalau nampak tulisan kecil tu, suruh dibesarkan sikit supaya boleh baca. Sebab kita punya marking tu dalam sistem dah sekarang. Okay, sistem ini saya bagi tahu sistem, once paper kamu scan masuk dalam sistem, sometimes tulisan kecil tu tak nampak. Itu satu. Yang kedua, kami kena zoom. Berapa muka surat kami kena zoom, tengok. So menyusahkan. Yang kedua, tulisan jangan macam tulisan yang serong, bersambung-sambung, macam banyak curve dekat situ. Jangan. Tulisan yang mudah baca. Okey. Satu lagi, jangan gunakan pensel. Pensel tahu kan, kalau kamu tulis dalam kertas pensel, simpan lama, dia akan hilang, pudar dia punya tulisan tu. So biasakan pen yang boleh tulis jelas. Pen pun janganlah ambil ink yang dah kuat tu macam banyak, macam titik sana sini, macam bukan lagi moral lagi, tu macam lukisan sudah. Macam tu. Jangan tulis dengan pen yang ink banyak tu. Okay, orang kata ballpen ke apa. Okay, so inilah beberapa teguran lah. Sebab benda ni akan disemak melalui sistem. Ada banyak isu lah kalau sistem tu tak boleh nak macam scan tu, kita tak boleh nak baca kan. Susah juga nak bagi markah. Itu yang saya cakap. Susah nak memeriksa. Boleh gunakan cara yang mudah saja untuk memudahkan urusan semua orang. Macam itulah. Ini intro untuk essay lah. Okey, untuk essay ni juga kita ada rubrik pemakahan. Ini saya rasa cikgu-cikgu dah tahu. Okey, untuk pelajar biasanya markah daripada sinilah. Okey, aras 4, 3, 2 dan 1. Okey, aras 4 ini pula 7 hingga 8 markah. 2 nilai betul kalau soalan tanya nilai. Bolehkah saya letak 3 nilai? Boleh. Bolehkah saya letak 4 nilai? Boleh. Bolehkah saya letak 5 nilai? Boleh. Bolehkah saya letak 18 nilai? 18 nilai kamu nak letak? Sorry lah. Okey, tak payah. Okey, lepas tu fakta pula, 2 fakta yang sangat jelas. Sangat jelas, sangat tepat dan sangat lengkap. 2 fakta. Maksudnya, perangan pertama, satu fakta yang sangat jelas, uraian dia semua sekali. Okey. Lepas tu perangan 2, fakta yang kedua, uraikan dia. So, mesti kena ada 2 perangan, 2 fakta. Okey. Kalau saya buat satu fakta saja cikgu, satu fakta saja tapi saya buat dengan sangat jelas, sangat tepat. Macam mana cikgu? Okey, tengok bawah. Aras 3. Fakta dia letak satu fakta yang tepat dan lengkap. Kamu akan turun ke aras 3. Sebab untuk kriteria aras 4 adalah mesti kena ada 2 fakta yang sudah dijelaskan dengan sangat tepat.
Kalau kamu ada kekurangan dekat situ, automatik akan turun aras kamu dekat aras 3. Okey, jelas ya? Okey. Masih tengok dekat aras 4, huraian dia sangat terperinci. Bukan terperinci ya, sangat terperinci dan sangat relevan. Contoh pula dekat situ yang kamu guna contoh tu sangat-sangat sesuai. Okey. Lepas tu pengolahan. Pengolahan mesti sangat menarik. Impressed. Okey, kematangan pula, kematangan perkembangan idea. Okey, semua sangat terperinci, semua sangat menarik, semua perkembangan idea tu matang. Macam mana cikgu? Saya tahu kan? Okey, macam ni. Fakta utama itu sangat tepat, sangat jelas dengan situasi, stimulus soalan yang tanya. Betul? Soalan yang tanya. Okey, once dah bagi fakta, kamu akan tulis huraian dia kan? Huraian itu pastikan sangat jelas dan berkaitan dengan fakta atas. Kena ada kesinambungan. Huraian lagi. Huraian itu pun mesti kena kaitkan dengan atas. Fakta ataupun huraian atas. Dia macam ada tally. Semua ayat 1, 2, 3 mesti kena tally. Okey, jangan pergi lompat sana, lompat sini. Itu tak tally. Itu bukan aras cemerlang. Kalau tally, kesinambungan ayat semua ada, dekat situ boleh nampak perkembangan kematangan kita. Itu yang kata sangat menarik, impressed. Kalau saya baca esei tu, mesti kena, wow, memang dahsyatlah dia buat esei ni. Macam tu. Saya tertarik dengan esei kamu. Nampak tak? Itu esei aras cemerlang. Ada pelajar buat macam ni, dia banyak tulis. Tapi dia tulis macam pusing sana sini, itu tak impress. Idea ada, tapi dia tak bagi faktor menarik, sangat menarik dekat situ. Okay? So sebab itu ramai yang macam Miss A, Miss A tolak, Miss A plus, macam itulah dekat situ. So pelajar cemerlang dia macam kurang A dekat situ, dia macam kecuaian sendiri. Dia macam careless mistake mereka banyak. So hati-hati kepada yang nak target cemerlang tu, jangan buat careless mistake banyak. Okey, satu lagi. Soalan tanya nilai kan, katakan berdasarkan nilai universal yang kamu pelajari. Okey. Mesti kena ada 2. 3 you bagi. 2 betul, 1 salah, tak apa. Okey, masih dekat aras cemerlang. Tapi kamu bagi 1 nilai saja. Tapi huraian dia sangat terperinci. Fakta dia sangat jelas, sangat tepat, sangat lengkap. Tapi dia bagi 1 nilai sahaja. Dia lupa pula 1 nilai. Aras kamu dekat mana? Turun lagi. Tengok aras 3, 5 hingga 6 markah, 1 nilai betul. Sebab 1 lagi kamu tak bagi. Nampak tak? Disebabkan dia miss 1 nilai, aras dia daripada 4 ke turun ke 3. Inilah berlaku dalam esei. Sometimes dia buat struktur sangat-sangat baik. Tapi dekat esei tu bukan tidak baik, dia macam sangat hilang markah. Sebab dia punya careless mistake. Okay, so aras 3 pula, 5 hingga 6 markah, 1 nilai betul. Sometimes dia buat 2 nilai, tapi 1 nilai itu yang tepat, betul. Lepas tu dia bagi 1 fakta tepat, ataupun dia bagi 2 fakta. 1 fakta tu tak kena, tak ada berkaitan. 1 lagi tepat, okay, dia masih kekal dekat aras 3. Okay, huraian dia terperinci, relevan, contoh sesuai dan menarik. Kematangan idea tak ada. Okay, aras 2 pula, 3 hingga 4 markah, dia tak bagi nilai. Contohlah soalan tu berdasarkan nilai universal, tapi pelajar itu lupa ataupun memang tak bagi nilai. Tapi dia punya huraian semua cantik dah. Dia pun akan turun ke aras 2 sebab soalan dah tanya nilai, kamu tak cakap nilai. Jadi akan turun ke aras 2 lah. Tengok tu, aras 2, 3 hingga 4 markah, nilai tak bagi. Nampak tak? Kalau sikit kita buat mistake macam ni imagine lah markah banyak yang hilang. So itulah yang terlepas A+, terlepas A solid, A tolak, macam itulah. So sangat kena hati-hati. Okay? Lepas tu yang bagi point form semua tu 1, 2 idea, 2, 3 idea tu dekat aras 2 dan juga aras 1. Inilah rubrik kita punya. Okay?
Yang bagi jawapan-jawapan umum semua pun dekat di sini juga, iaitu arah 1. Tengok tu dekat bawah sekali. Arah 1 hingga 2 markah. Nilai tak bagi, fakta pun dia bagi terhad, huraian tak ada. Dia punya jawapan lebih kepada jawapan umum. Ini semua adalah kriteria dalam pemakaan esei. Okey? Saya ringkaskan juga dekat sini dengan jadual saya sendiri. Saya ada letak satu lagi ayat dekat situ, tengok Arah 4 tu macam 7 hingga 8 markah kan. Mesti kena wow. Bestnya dia punya esei. Pandai dia buat ayat berkaitan kesinambungan idea. Macam itulah. So ini pun sama juga. Benda ini sama macam ini juga. Cuma saya buat untuk diri saya sendiri macam inilah. Okey. Okey, esei yang cemerlang biasanya saya galakkan mesti kena ada 3 perkara ni. Mesti kena ada fakta yang paling tepat, huraian yang menepati fakta, contoh. Fakta, huraian, contoh. Ada yang buat inference, okey, kesimpulan ringkas, tak apa. Boleh buat, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Okey, yang paling penting 3 ini mesti kena ada. Dan satu lagi, kalau tanya nilai, 2 nilai mesti kena ada. Okey, ini cemerlang lah. Kalau kamu rasa macam target untuk lulus sahaja, tak dapat nak tulis banyak cikgu, tulis sikit saja cikgu. Okey, tulis fakta dan huraikan dia. Kamu nak buat beberapa ayat, bolehlah, up to you. 3-4 ayat ke boleh. Sebab daripada kamu tak tulis apa-apa, at least tulis sesuatu untuk target kita lulus. Faham tak? Okay? Okay, actually essay ini ramai buat dengan cara-cara yang berbeza. Okay, cara dia berbeza. Ada yang tulis fakta, lepas 2 huraian, ataupun ada yang letak 3 huraian terus, 2 contoh. Macam tu, banyak cara dekat situ. Saya biasakan macam ni. Saya minta buat essay dalam 2 perengan. Satu perengan tu mesti kena ada 1 fakta, isu utama. Lepas tu huraian 2, huraian lanjutan 1 dan 2 contoh. Kalau kamu kira dekat sini, 1 perengan tu mesti kena ada 6 ayat. Perengan kedua pun cara yang sama. Ini yang saya praktis lah. Okay? Ini yang saya sebut tadi. Ada banyak cara, ada yang guna cara-cara yang berbeza kan. So, ada fakta huraian contoh, fakta huraian contoh kesimpulan, huraian lanjutan contoh dan kesimpulan, semua ada. Semua okey juga, tak ada masalah. Okay? Okay, kita tengok satu soalan bahagian B, soalan essay. Okay, so Azmi adalah seorang pelajar yang cemerlang di sekolahnya, namun dia sering tidak hadir kerana bekerja sambilan untuk membantu keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Macam saya sebut tadi, kalau soalan bagi situasi, baca 1 demi 1 ayat. Sambil baca tu, fahamkan. Kalau baca sampai habis buang sekolah itu, habis dah. Apa yang kita baca, tak faham. Tak guna kamu baca habis sampai habis. Kalau kamu tak faham, baca satu-satu dan fahamkan. Tak faham, tak apa, ulang lagi. Jangan pula dekat situ, okey saya tak faham, 2 minit kamu ambil untuk baca dan faham situasi. Pun kena hati-hati juga. Sometimes kita baca, tak boleh fokus. Dia baca sekali, tak fokus. Hilang masa dah. Masa macam bazir, macam tu saja. So hati-hati juga, fokus. Baca dengan fokus dan cuba fahamkan. Okey. Lepas tu pihak sekolah telah berkali-kali menghantar surat amaran, tapi Azmi masih tidak hadir ke sekolah. Akhirnya Azmi dikenakan tindakan buang sekolah. Okey, situasi dah faham dah. Pelajar cemerlang, dia kena jaga family dia sebab ayah dia meninggal dunia. Sekolah pula buat surat amaran, tapi Azmi masih tidak hadir sekolah. Last, Azmi kena buang sekolah. Okey, soalan dia, apakah perasaan anda setelah membaca maklumat di atas? Perasaan berkaitan dengan family Azmi, bukan pasal family kita. Okey, perasaan kita sedih. 1 markah. Bagi alasan kenapa kamu rasa sedih. Murid cemerlang tidak patut dipinggirkan. Cukup. 2 markah, 2 jawapan cukup. 1 perasaan, 1 alasan kepada perasaan itu. Macam tu saja, simple. 2 markah. Okey, di sini pula, berdasarkan prinsip keprihatinan, cadangkan tindakan yang patut diambil terhadap Azmi. Okey, dia sudah mention dekat situ berdasarkan prinsip keprihatinan. Jangan pula pandai-pandai, saya tahu prinsip keprihatinan, saya tahu prinsip keadilan, saya nak masukkan dua-dua. Nanti saya dapat markah. Jangan cuba tunjuk genius kamu dekat sini. Tak perlu. Kamu buat ataupun kamu jawab apa yang ditanya sahaja. Kalau dia dah mention dekat situ prinsip keprihatinan, ikut pada prinsip keprihatinan.
holistik tau. Dia pemakan dia holistik. Kami akan baca keseluruhan esei kamu. Lepas tu kami akan pilih esei kamu aras mana macam tu. So kamu kena cadangkan tindakan-tindakan yang boleh ambil terhadap Azmi berdasarkan prihatin. Okey, ingat kalau kamu faham apa tu prihatin, baru kamu boleh jawab soalan-soalan ini. Ini unit 3 form 4 saya rasa. Okey, ini selesai ya. Ini satu contoh jawapan lah, satu perangan untuk soalan ini. Okey. Pihak sekolah sepatutnya memberi peluang kedua kepada Azmi. Azmi juga seorang pelajar yang berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran. Pihak sekolah juga tidak boleh mengabaikan pelajar cemalas begini. Sekiranya diberi peluang, Azmi dapat mengharumkan nama sekolah. Contohnya, pihak sekolah boleh menziarah ke rumahnya dan menasihati Azmi untuk kembali ke sekolah. Dia macam semua ada dekat situ. Okey, dia tak tulis macam pusing-pusing, itu satu. Dia macam direct saja. Okey, fakta ada, huraian ada, contoh pun ada. Cukup. Ini satu contoh sajalah. Bukan saya kata ini macam ini yang paling tepat. Ini salah satu cadangan jawapan untuk soalan ini. Okey? Okey, kita pergi pada bahagian C. Okey, poster di bawah berkaitan dengan program komuniti untuk melestarikan alam. Okey, soalan bahagian C itu ada A, B dan C ya. A 4 markah, B 8 markah, C 8 markah. Okey, nyatakan cara untuk melaksanakan program komuniti di atas. Nyatakan cara 4 markah, 4 cara cukup. Okey. Ini yang saya masukkan tadi. Soalan bahagian B ada 2 markah, soalan bahagian C ada 4 markah, 4 markah, total ada 10 markah ekstra untuk soalan struktur. Ini saya ambil sebagai soalan struktur sebab ini adalah cara kita menjawab adalah ikut analitik. Esei pula holistik. Analitik maksudnya jawab apa yang ditanya. Holistik adalah keseluruhan. Macam tu. So 4 markah. Ini ramalan pula. Ramalkan implikasi. Implikasi maksudnya kesan lah. Implikasi apabila generasi muda kurang melibatkan diri dalam program komuniti. Okey, 8 markah. Di sini ada cadangan jawapan 3 perangan. Boleh ke buat 3 perangan? Okey. Ada yang buat juga, bukan tak boleh buat. Cuma simpanlah masa kamu tu untuk perangan yang ketiga tu untuk tempat lain. Nampak tak? Kita perlu masa. Masa tu emas. Masa tu emas. Jadi kita save masa kita. Daripada kamu buat 3 perangan, baik 2 perangan yang paling terbaik saja. Faham tak? Bukan saya kata tak boleh ya, boleh saja. Cuma gunakan masa untuk perangan ketiga itu pakai kepada tempat lain. Mana tahu boleh guna untuk bahagian C ataupun untuk soalan 9 ke? Macam tu. So time is precious. Ini soalan C, ABC ya. Jadi apa markah juga, ini cadangan jawapan. Okey. Ada pelajar ni masih macam tak tahu macam mana nak mula esei. Okey. Ada macam starting problem. Okey. Saya dengan kawan-kawan saya di sini, saya hasilkan satu panduan memulakan esei. Okey, ini yang saya biasa gunakan. Contoh, dalam esei ini dia kena mulakan ayat macam ini. Ini panduan untuk memulakan ayat dalam esei dia. Okey, soalan pula. Perangan pertama, ayat pertama, dia kena tulis fakta iaitu kehendak soalan. Apa yang ditanya dekat soalan tu, jawapan itu. Contoh, sometimes dia tanya punca, kesan, kepentingan, langkah. Betul? Okey. Ayat pertama dia macam mana tahu? Kesannya ialah, contoh, mula daripada kesan sahaja. Kepentingannya adalah, langkah pertama adalah, macam tu saja ayat pertama. Lepas tu sambung apa jawapan itu. Titik. Ayat kedua, hal ini kerana uraikan fakta atas tu. Fakta atas tu uraikan ayat kedua. Okey, hal ini kerana, okey, sambung sampai titik. Yang kedua, justru. Okey, kalau kita buat macam itu, fakta yang atas tu apa akan jadi justru. Satu lagi ayat. Titik. Okey. Ayat keempat, contohnya. Ayat 4 contoh ni, pastikan contoh ini berkaitan dengan atas fakta kamu ataupun huraian kamu, berkaitan dengan atas. Jangan lari pula keluar daripada apa yang kamu tulis atas tu. Contohnya mesti berkaitan dengan atas. Lepas tu 5 dan 6 tu dengan ini. Kalau kamu buat fakta itu, atas itu, apa akan jadi? Ringkaskan.
ayat macam kesan dia. Okey, ayat 5 dan 6. Benda yang sama juga kita guna untuk peringatan kedua. So ini satu macam saya selalu praktis lah untuk pelajar-pelajar. Ada pelajar cemerlang tu dia pandai buat ayat tu. Dia tak perlu template ini, dia ada template sendiri. Macam dia tahu cara dia sendiri, okey, go for it. Tak apa, tak ada masalah. Ini satu lagi untuk macam ada yang starting problem tu, boleh gunakan template ni. Dengan ini dengar pula ada spelling mistake. Okey, dalam jawapan jangan ulang ayat yang sama dalam esei ataupun dalam jawapan kamu. Jangan ulang ayat yang sama. Okey, contohlah di sini kalau kamu perasan dekat sini baris ketiga. Pertama sekali, orang ramai haruslah mendapatkan kesahihan sebelum menyebarkan sebarang maklumat. Dia sudah bagi tahu fakta di sini macam tu. Lepas tu inference dia, tengok ni bawah sekali. Pendek kata, cara supaya maklumat dapat disebarkan secara beretika kepada orang ramai ialah menentukan kesahihan maklumat sebelum menyebarkan. Ini adalah ulangan fakta. Okey. Cadangan saya kalau boleh kan, inference kepada pelajar yang selalu bagi inference dan juga kesimpulan, hati-hati. Kalau nak buat inference, jangan kamu macam ambil daripada fakta kamu. Bagilah satu yang lain. Okay, sometimes kita tanpa macam tak sedar apa yang kita tulis balik ayat atas. So itu adalah ulangan. Kalau kita buat ulangan, apa jadi? Simple. Bukan hilang markah terus. Tak ada markah terus, tak ada. Kurang markah untuk esei kamu tu. Mungkin biasanya kamu dapat aras 4, tiba-tiba kamu mungkin turun aras 3. Macam itulah, dia macam kurang markah. Bukan tak dapat markah langsung, kurang markah dekat situ. Okay, so hati-hati ulang ayat. Okey, maklumat penting untuk esei juga. Kalau boleh, gunalah kata hubung dalam esei. Penanda wacana, boleh, tak ada masalah. Benda ni boleh cantikkan esei kamu ataupun jawapan kamu. Okey. Jangan biasakan guna simbol ataupun singkatan dalam esei kita. Simbol ataupun singkatan jangan guna. Jangan biasakan. Ini semua kita dari mana tahu? Terpengaruh dari mana tahu? Message chatting, WhatsApp. Tulis message dekat kawan pun macam tu, dia tulis esei pun macam tu. Tak boleh. Biasakan dengan ayat panjang sikit. Perkataan panjang sikit. Okey. Boleh tambah nilai ataupun huraian. Okey. Ikut pada markah yang diperuntukkan. Kalau markah dia 2 sahaja, kamu nak tambah 5 huraian boleh ke? Tak perlu. Kalau 2, cukuplah 2. Tak payah tambah dekat situ. Kalau nak tambah juga, macam saya rasa macam kurang confident cikgu, saya nak tambah 1, tambah 1 cukup. Kenapa saya kata jangan banyak tambah dekat situ? Yes, time. Kalau 2 markah pun kamu tambah 2, 3, 4, dekat situ ada 6 markah, 4 markah, berapa kamu nak tambah dan berapa masa nak kamu peruntukkan untuk tambahan saja. Bila kamu nak habiskan satu paper tu? Nampak tak? Masa kamu akan drag dekat situ. Walaupun kamu nak tambah 1, 2 saja, masa kamu akan drag dekat situ saja. So, ingat moral cuma ada 2 jam 30 minit. Jangan bazir masa. Okey? Kata tugas, jelaskan. Okey, ada banyak kata tugas kan? Kita dah tahu. Yang saya highlightkan, jelaskan, nyatakan, cadangkan, ramalkan, berikan, senaraikan. Kalau jumpa kata-kata tugas macam ini dekat soalan struktur, ini tak perlu bawa huraian. Okey, tak perlu bawa huraian untuk yang di highlight itulah, jelaskan, nyatakan, cadangkan, ramalkan, berikan, senaraikan. Okey. So kata tugas settle. Ini perasaan, ini just untuk rujukan sahaja. Ada banyak perasaan dekat sini. Okey. Ini last. Jangan lupa jawapan kamu mesti jawapan yang logik dan munasabah lah. Kalau kamu tak dapat idea, fikirkan apa yang rasa logik dan munasabah untuk soalan tersebut. Tulis. Jangan fikir saja, tak tulis. Tulis apa yang kamu fikirkan. Jangan sesekali biarkan ruangan kosong sebab itu markah. Kalau kamu tak tulis apa-apa, cikgu takkan semak sebab tak ada jawapan dekat situ.
Kalau kamu tulis sesuatu, cikgu wajib dan cikgu akan semak dan bagi markah. Mana tahu apa yang kamu tulis tu ada kena dengan soalan itu, ada kena dengan kata kunci soalan itu, memang ada markah. Okey? Bahasa yang simple, mudah. Okey, macam awal-awal saya bagi tahu tadi, gunakan bahasa yang simple sahaja. Jangan buat ayat panjang-panjang, pusing sana pergi sini, tak payah. Straight to the point. Ceritakan. Kalau esei, guna ayat simple-simple tapi berkaitan dengan fakta, huraian, kesinambungan itu. Mesti macam tally, atas dengan bawah tally. Orang tanya kesan kepada individu, dia cerita pasal kesan kepada masyarakat. Lepas tu dia lompat kepada kesan kepada negara. Ini tak boleh. Kalau kesan kepada individu, ceritalah apa kesan kepada individu sahaja. Itu maksudnya tally, berkaitan dengan individu sahaja. Okey, 18 nilai universal, baca dan ingat maksudnya, ingat kata-kata gantian untuk nilai universal. Sebab kamu kena ingat juga, nilai tidak boleh bawa dalam huraian kita, jawapan kita kalau soalan tak tanya nilai. So kamu kena ingat juga, kena tahu juga apa arti nilai universal. Jangan pula 18 nilai universal tak perlu hafal. Memang tak perlu hafal pun. Tapi tak tahu pula apa arti nilai universal. Kena tahu juga supaya kamu tak masuk dalam jawapan kamu. So itulah beberapa tips last untuk sebelum menghadapi peperiksaan pertengahan sesi akademik. So, ada soalan tak? Itu saja saya rasa. Okey, kita buka kepada soalan ya. Ada yang nak bertanya, boleh bertanya sekarang. Kita masih ada masa lagi untuk ada sebarang persoalan. Kalau ada boleh tanya. Selamat petang. Betul petang. Suara saya jelas ke? Jelas cikgu? Ada murid saya tanya kalau contoh, murid saya dalam kategori yang lemah. Jadi, diorang ni tak suka buat perenggan. Lepas tu, huraian dan fakta memang diorang dah biasa. Cuma, kalau contoh, satu baris dia buat, contoh soalan esei dia kata fakta satu baris. Bawah tu dia tulis huraian. Tapi tak ada kata hubung. Macam mana kalau boleh dikira sebagai huraian ke ataupun perlu juga kata hubung tu? Contoh macam dia kata ekonomi meningkat kat atas, bawah tu kita dah tahu dah pelancong masuk ke negara. Macam tu. Macam mana ya kalau tu? Terima kasih. Okay, thank you Cikgu Karinisa. Okay, macam ni. Tak apa, tulis sahaja. Sebab dia kalau pelajar lemah tu susah nak buat uraian semua kan. Tak apa, biar dia tulis apa yang dia rasa. Okay. Cuma itulah, cuma aras kita akan berbeza sedikit lah. Dia akan dapat dari segi aras 1, 2 macam tu. Kalau dia punya fakta dengan uraian ada baca tally tu, mungkin dia boleh capai dekat aras 3. So far dia dekat aras 2 macam tu. Kalau dia bagi huraian yang berkaitan dengan soalan itu. Bukan tak dapat markah langsung. So benda tu ada kena dekat soalan itu memang ada markah juga. Cuma kita punya aras akan berbeza. Okay, cikgu? Okey cikgu, harap membantu ya. Ada lagi ke soalan yang nak diutarakan? Ada satu soalan murid saya bertanya, untuk soalan esei, kecuali fakta huraian contoh, kalau masukkan kesan boleh ke? Maksudnya nak panjangkan lagi poin tu. Boleh. Memang boleh. So, okay, contohlah soalan tanya kepentingan kan. Kepentingan contoh. Kita ambil contoh kepentingan
Okey, kita dah bagi fakta kepentingan. Okey, lepas tu uraian dia untuk sokongkan kepentingan tu, kita bagi kesan kepada kepentingan tu. Boleh, tak ada masalah. Itu dikira sebagai huraian. Baik, terima kasih. Sama. Okay, ada lagi ke? Sebab kita ada waktu lagi ni sampai 1:30. Kita buka untuk sesi soal jawab lah. Kalau ada lagi cikgu-cikgu ataupun anak didik nak tanya, boleh tanya ya. Ambil peluang sekarang ni. Ya, Cikgu Korila. So boleh tanya dekat cikgu, lepas tu cikgu boleh. Okey, selamat sejahtera Cikgu Antaran. Boleh dengar ke? Ya, dengar. Jangan marah. Boleh dengar ke tak ada dengar? Dengar clear. Okey. Pelajar saya tanya, ruangan jawapan yang ada Roman itu, Roman 1, Roman 2, Roman 3 kan? Untuk ruangan jawapan itu perlu letak watak ke? Ruangan jawapan Roman perlu letak watak ke? Itu ke soalan dia? Okey, yang saya faham dia tanya, okey, ruangan jawapan itu ada Roman 1, 2 tu perlu letak watak ke? Okey, saya dah bagi tahu tadi masa saya terang pasal watak kan. Kalau boleh watak tu biasakan dalam jawapan. Tak kira lah Roman 1 ke Roman 2 ke ataupun jawapan yang tak ada Roman, ruangan jawapan terbuka ke, biasakan. Kenapa? Bukan satu kesalahan besar lah, tapi kita praktis untuk esei pula. Macam mana pun esei mesti kena ada watak. Jadi biasakan daripada struktur juga. Tak kira Roman ke, tak kira ruangan jawapan terbuka ke, biasakan dengan watak. Thank you. Welcome. Okay, masih ada lagi ke soalan? Cikgu Hidayah ada soalan ke cikgu? Tak ada kot setakat ni sebab saya dah dengar ketiga-tiga series lah. Selamat Lebih kurang sama lah. Ya, cikgu syukur. Okey, saya ada soalan daripada pelajar. Pelajar saya tanya, untuk esei kalau 2 perenggan kena buat satu fakta, 3 huraian, satu contoh, satu kesan yang ditulis. Cuma kalau dia kata kalau kita tak dapat huraian banyak, kita letakkan contoh banyak tu boleh ke tidak? Dari segi pemakaian tu dia aras berapa? Kalau dia mampu buat satu fakta, yang lain tu bagi contoh sahaja. Okay, sometimes contoh ini pun akan main peranan sebagai huraian juga. Okay, contoh ini pun akan diambil kira sebagai huraian juga. So aras kita ni 4, 3, 2 ni ditentukan oleh cara sampaian tu. Okay, kalau dia contoh pun dia macam ada kesinambungan dengan fakta uraian pertama tu, lepas semua contoh kan, dia ada macam kesinambungan yang cantik, dia layak dapat 4, aras 4. Kalau dia punya contoh tu macam lompat-lompat, dia akan turun aras macam tu. So, untuk menjawab soalan anak murid cikgu, memang boleh. Contoh pun boleh diklasifikasikan, dia berfungsi sebagai huraian juga, cuma kita akan tengok huraian tu kena tak dengan fakta tu dan benda tu ada tak kena dengan soalan itu. Dari situlah kita akan tentukan aras. Okey, jelas cikgu. Lagi satu soalan diorang tanya. Soalan tanya nilai. Andai kata diorang bagi 5 nilai tapi 3 nilai salah. 2 nilai je betul. Adakah dia akan ganggu dari segi aras pemakaian tersebut? Terima kasih cikgu. Okey, dia selamat, tak ganggu. Sebab kita punya syarat dekat situ, rubrik sana tu, 2 nilai betul, tepat. So, walaupun dia bagi 5, 2 tu dah tepat dah, itu satu. Okey, dan macam saya sebut tadi, aras tu bukan nilai sahaja. Huraian ada, fakta ada, contoh ada, pengolahan ada, kematangan ada.
benda itu pun akan dikira juga. Dia dapat 2 nilai betul, terus dekat arah sempat, dia stay dekat situ. No. Dia ada banyak kriteria akan bergabung sekali. Thank you juga. Last cikgu, last. Ya, boleh. Cikgu, ada pelajar tanya, kenapa kita tak boleh salahkan pihak kerajaan? Diorang pun tertanya-tanya. Boleh jelaskan cikgu? Terima kasih. Okay, thank you. Actually macam ni, moral ni, jawapan kita ni mesti kepada moral. Dari segi penakulan, emosi dan juga perasaan. Perasaan, emosi dan tingkah laku kan. 3 dimensi itu kan. Okay, kita kena jawab perkara baik, moral sahaja. Tidak ada negatif sebagai jawapan kita. Salah satunya kerajaan semasa lah. Kita kena macam jangan salahkan kerajaan semasa. Kerajaan, jangan salahkan. Sebab tu jawapan-jawapan yang salahkan kerajaan. Kalau kita nak bagi cadangan boleh. Contohlah pihak kerajaan tidak mengetatkan. Jangan sebut macam tu. Pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang. Memang ada undang-undang, perlu menguatkuasakan. Kita bagi cadangan boleh. Jangan terus kata salah. Tindakan dia salah macam tu. Sama juga orang bernama, jangan salahkan. So kalau kita pusing-pusing balik cerita dia, jangan ada jawapan negatif untuk moral kita ni. Jawapan moral. Okay? Thank you, cikgu. Cikgu Antaran, saya nak bertanya, maaf Ya, cikgu. Untuk soalan nilai tu, berapa maksimum yang boleh letak? Maksudnya tak nak nampak yang budak ni setakat tulis je sebenarnya, dia tak faham pun. Takkan nak tulis semua 18 kali tu? Tu maksud saya. Untuk Berapa soalan maksimum? esei ke, cikgu? Ya, saya. Okey, untuk soalan esei cikgu, saya biasakan dan biasa galakkan 2 hingga 4 nilai sahaja. Kalau pelajar itu boleh kenal pasti nilai yang sesuai untuk situasi itu, letak 2 saja. Sebab dia dah tahu nilai ini yang sesuai untuk nilai soalan itu, situasi itu, stimulus itu. Jadi letak yang sesuai, tepat dekat situasi itu. Okay. Kalau tak ada rasa macam kurang confident kan, letak 2 hingga 4. Yang dekat-dekat dengan rasa macam okey lah boleh kenal kot macam tu. So salin 18 nilai memang bukan level cemerlang tu. So inilah 2 hingga 4 tu yang rasa confident letak dekat situ. Okey, Cikgu Antaran, Ya. saya ada satu lagi soalan. Pelajar saya tanya, kalau pelajar baca situasi, mereka tak faham situasi itu. So, bagaimana pelajar boleh meneruskan untuk menjawab soalan tersebut? Ada apa-apa tips untuk menjawab bagi pelajar yang tidak menguasai situasi ataupun stimulasi yang diberilah? Okey, sebenarnya macam ni cikgu. Soalan kita biasanya direct. Okey, bahasa yang simple saja, mudah sahaja. Okey, sometimes dia keluarkan perkataan-perkataan baru dekat situ, tapi dia bukan kekalkan macam itu. Dia akan bagi macam visual, gambar. Okey, let's say teks tu tak faham, gambar yang ada dekat situ akan bagi macam maksud dekat situ, apa yang dia nak sampaikan dekat soalan itu. Biasanya macam itu. Itu satu. Yang kedua, soalan-soalan biasanya daripada textbook, apa yang kita belajar daripada textbook. So, tak ada istilah macam tak tahu pula. Sebab benda tu dah belajar, cuma dia tanya dekat cara lain. Faham tak cikgu? So, kalau dia mengikuti kelas, dia buat latihan ataupun dia tahu analisis items daripada soalan ataupun gambar-gambar yang dia nampak tu, memang dia boleh jawab, tak ada masalah. Itu tips saya untuk dia. Okey, Cikgu Antaran, ada soalan daripada pelajar kita. Dia tanya, kalau soalan jelaskan tak perlu huraian ke? Kalau 3 markah 3 fakta ke? Ya, saya sudah mention tadi, kalau ada kata kunci jelaskan, biasakan dengan fakta sahaja. Itu maklumat terkini lah. Okey. Dan satu lagi soalan, kalau soalan tanya terangkan dalam soalan struktur, perlu tak kita huraikan isi yang kita bagi? Okey, soalan struktur, terangkan. Okey, kalau dia bagi terangkan, dia akan bagi markah lah macam 3, 4, 6 kan. Mesti kena ada huraian. Mesti kena huraikan. Terangkan, istilah dia terangkan, mesti kena huraian.
Kalau dia bagi terangkan 2 markah pun satu fakta, satu huraian. Macam tu. Soalan, maaf. Jadi daripada majlis hanya kata kunci jelaskan sahaja yang fakta. Yang Ya. terangkan lain-lain tu masih sama. Yes. Cuma terangkan, bincangkan, huraikan, tu semua tu kekal macam sebelum ini. Cuma dia macam satu saja pembaharuan, jelaskan saja dia tambah dekat saluran struktur iaitu fakta sahaja. Betul juga tu. Baik, terima kasih. Sama juga. Ada lagi soalan Cikgu hantaran. Ya. Kalau dekat esei, kalau setakat mampu tulis satu fakta sahaja dan satu huraian akan dapat markah ke Cikgu? Satu fakta dan satu huraian. Ada dapat markah. Kalau benda tu, jawapan tu ada kena dengan situasi dan bukanlah arah 2 ke 3 ke, mungkin dekat arah 1 tu. Sebab dia kata satu fakta dan satu huraian sahaja. Dan kena tengok juga fakta dengan huraian tu ada kena tak kehendak soalan tu. Kalau kena, ada markah. Tulislah banyak sikit. Okay, masih ada soalan ke? Welcome Cikgu Pang. Okey, kalau tulis fakta saja untuk esei ke? Kalau dia tulis satu fakta saja dekat esei, huraian semua tak ada, dia dekat arah 1 saja Cikgu. 1 markah. 1 hingga 2. 2 markah pun tak dapat sebab dia tulis satu fakta saja memang 1 markah saja. Sebab itu pun bukan satu fakta 1 markah, bukan istilah macam tu. Dia cuba tulis. Arah dia dekat 1. Markah paling rendah adalah 1. Jadi paling lowest dia dapat. Saya pun sudah cek dekat message dekat situ. Oh, dekat situlah soalan dia. Ada lagi? Ya, Cikgu Nurul Syuhaida. Okey, dia salin stimulus sahaja sebab ada masalah 3M. Ada markah kah? Minta maaf, memang tak ada markah. Dia salin balik itu memang tak boleh, tak ada markah. Okey lagi? Saya memang share benda yang perlu sahaja sebab tu macam ringkas lah, sebab tu saya nak bagi half an hour untuk Q&A. Sebab tu saya masa dekat sini. Okay, so Cikgu Hidayah, mungkin tak ada soalan kot. Nampaknya dah tak ada soalannya. Okay, saya rasa kita boleh berhenti dekat sini lah, tapi ada lagi soalannya. Oh, Cikgu Hidayah sendiri ya? Bukan saya ni. Oh, sorry. Dalam perengan ada 5 ayat, 5 ayat ke 6 ayat? Okey. Standard tu kalau boleh 5 ke atas. 5, 6, 7, 8 just nice. Jangan lebih pula daripada 8, 9, 10, 11, satu perengan tu. Itu pun tak boleh juga. Just nice 5 hingga 7, 8 okey lah, enough. Satu perengan untuk cemerlang. Dan bukan maksudnya, okey dia sudah tulis 5 ayat dekat satu perengan, tiba-tiba dia akan pergi arah 4. No, cukup kena ingat walaupun ada 5 ayat, mesti kena tally dengan apa yang disoal dan apa yang dia jawab. Macam saya tunjuk dekat situ, rubrik pemakahan kena take note. So, dia dah sudah bagi dua nilai. So, arah 4. No, itu satu syarat dia masuk
ada lagi sebelah sini uraian sangat terperinci, sangat jelas. Itu pun kena ambil kira juga macam tu juga. Okay, thank you. Okay, ada lagi ke? Kita ada 5 minit lagi untuk sesi soal jawab. Nak tunggu ke Cikgu hantaran? Kalau tak ada kita boleh habiskan. Okey, saya harap apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu hantaran pada hari ini dapat memberi banyak manfaat kepada semua anak-anak didik kita, juga kepada cikgu-cikgu lah. Saya sendiri pun masih belajar banyak benda lagi, supaya kita dapat jawab soalan, anak-anak didik kita dapat jawab soalan dengan baik untuk peperiksaan pengetahuan akan datang ni. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu hantaran dan juga kepada semua pihak yang telah menjayakan sesi last pit stop kita pada hari ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Thank you. Terima kasih Cikgu. Ya, terima kasih sama-sama.